Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Petak Alam Syah. Baru zaman anda bersama kami dalam rancangan Petak Alam Syah TV. Okey, hari ni aku dah lama tak buat video. Hari ni aku dah guna mikrofon yang baru. Seperti biasa, hari ni mungkin tajuk cerita berkaitan dengan gaya sehari pun dia tak cukup. Sebab apa? Aku nak berikan teguran pada Ustaz Syahul Hamid. Kerana disebabkan dia pencamah agama ni dia tak sesuai. Sebab apa? Kenapa Ustaz Syahul Hamid dia suka ayat sehari? Aku nak tanya. Sebab apa? Raya seharinya memang tak sah. Pasal apa? Diorang ni macam ibaratkan salah satunya mungkin dianggap tidak sah tau. Sebab apa? Pasal apa? Kenapa Ustaz Syahul Hamid dia berkatanya raya selama sehari? Patutnya beraya selama sebulan. Bukan nak sehari ke, 2 hari ke atau apa semua. Itu beraya selama sebulan. Kau kena faham. Pasal apa? Itulah Ustaz Syahul Hamid dia tak belajar fatwanya apa ke semua. Patutnya beraya selama sebulan. Puasa sebulan, tetap bayar sebulan. Aku dah tegur banyak dah. Apa ke semua ni? Apa lagi? Pasal apa? Kenapa beraya selama sehari dianggap dosa besar tu apa? Beraya sebulan tu nak dosa besar? Buat apa? Kenapa beraya selama sebulan tu dia berdosa? Tak ada berapa pun nak berdosa pun. Syurga je. Syurga beraya selama sebulan je. Buat apa? Patutnya beraya selama sebulan. Nak tengok mata muka sampai luas daripada besar ke atau apa semua. Besar kedabak macam ni. Ada ke yang patut? Kau ni Ustaz Syahul Hamid. Walaupun punya pasal lah korang macam ni. Apa yang aku cakap semuanya memang betul. Benar. Kau faham tak? Kau jangan nak bertanya lah. Bayar selama sehari ni. Tak guna betul. Tak guna. Bayar selama sehari memang tak guna. Bayar sehari tu bukan sunnah namanya. Itu namanya punah. Kau tahu tak? Kau kena faham. Ustaz Syahul Hamid punya kerja kan? Patutnya bayar selama sebulan. Bukan sehari saja. Sehari tu memang tak cukup. Kau faham tak? Apa kena benda lah korang ni? Kat budaya Malaysia ni lain tahu tak? Kat budaya negara tu lain. Budaya Malaysia lain. Bukan budaya Arab tu lain. Jangan samakan dengan Bangladesh lah. Apalah macam ni. Aku nakkan budaya kita ni selama sebulan. Jangan ikut seperti budaya Arab atau Bangladesh yang lain. Aku ni dah cemuh tu tak? Dah cemuh. Nak bayar tu nak seronok ke, nak apa ke semua. Nak berseronok sama sebulan ke. Itu semuanya memang tak cukup lah. Ustaz. Namanya Ustaz Syahul Hamid kan? Kan? Aku dah agak dah. Nak bayar selama sehari pun tak wajar. Memang cerita memang tak ada wajar. Jangan ikut kata Mekah lah. Tak gunalah dengan korang ni.
Tahun depan, nak jadi generasi hitam lagi. Kau nak ke? Kau nak ke macam ni? Pasal apa? Kenapa bayar selama sebulan dianggap sebagai berdosa besar? Buat apa? Kan dah ajar dah bayar selama sebulan. Kesibukan kerja bukan alasan kita bayar selama sebulan. Itulah. Bayar selama sebulan. Bulan Syawal ni raya lah. Tak ada buat apa-apa pun. Boleh mata buka. Boleh kunjung sanak saudara. Apa ke semua. Itu semua otak akal memang tak guna. Kau tahu tak? Bayar selama sehari tu tak guna. Tak ada akal. Tak ada akal selama sekali. Itulah aku cakap. Beraya selama sebulan. Bukan selama sehari. Sehari tu tidak mungkin. Tidak apa-apa. Dulu, sejak 4 tahun, beraya di tengah pandemik COVID-19, pasal balik kampung je tak ada. Pasal kajian terdahulu iaitu Muhyiddin Yassin. Kenapa Muhyiddin Yassin yang paling dikhianati oleh rakyat Malaysia? Pasal apa? Dia nak balik kampung ke atau apa semua. Rakyat memang kesian, tahu tak? Akibat COVID-19 memang tak guna korang ni. Pasal orang Cina tu mebat kat Malaysia buat apa? Muhyiddin Yassin lah yang jadi macam ni. Lepas itu, kerajaan terdahulu keluarga Malaysia, Ismail Sabri Yaakob. Dia nakkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan. Pasal apa? Aku dah agak dah. Dia dah pulihkan, lepas tu dia pergi bayar ke atau apa semua. Lepas apa tahu? Lepas tu, orang ni pergi bayar ataupun nak pergi ke mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Sekarang ni, ini kerajaan yang terbaru. Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ada nak sebut Perintah Kawalan Pergerakan dan apa ke semuanya. Tak ada apa-apa pun. Boleh bayar selama sebulan. Betapa hebatnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang hebat. Daripada apa? Daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tan Ismail Sabri Yaakob. Memang kurang mendapat sambutan. Yang lebih sambutannya apa tahu? Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah figura terhebat parti politikus di Malaysia ni. Ustaz Saul Hamid, dengar sini. Beraya selama sebulan bukan berdosa tau. Dianggap syurga. Syurga. Tahu tak? Syurga. Syurga beraya selama sebulan. Bukan nak beraya selama sehari. Sehari tu tak cukup. Ustaz ni memang kedekut. Beraya selama sebulan lebih cukup. Kalau beraya selama sehari je, memang dah tak cukup dah. Buat apa? Kau ni akal ada tak? Akal ada? Kalau akal ada, kau dah fatwa berkata bayar selama sebulan. Bukan bayar selama sehari ke atau apa ke semua ni. Kau ni memang, Ustaz Saul Hamid ni memang tak bijak. Kau tahu tak? Tak bijak. Ilmunya kuat tapi bukan apa ni, bukan nak pegang, bukan apa ni, dia macam agak lain. Kalau nak pergi bayar selama sehari, kau pergi ke Mekah. Pindah ke Mekah lebih baik lah. Apa kau nak takut sangat ke? Kalau kau nak bayar selama sehari, pergi ke Mekah. Pindah ke Mekah. Lagi puas hati.
aku dah agak dah. Sepatutnya mazhab Syafi'i itu dia bayar selama sebulan. Bukan bayar selama sehari. Itu kira tamak lah. Tamak ilmu, tamak kuasa. Walaun. Memang tak guna langsung lah. Sebab apa? Dia orang ni patutnya bayar selama sebulan. Bukan bayar selama sehari pun apa ke semua. Kalau sehari tu bukan sunnah namanya. Itu namanya punah lah tu. Kau faham tak? Ha? Aku ingat macam tu je orang nak buat apa-apa semua kan. Kalau aku nak beraya selama sebulan, okey. Lebih baik daripada bayar selama sehari. Kau tahu tak? Ha? Sepatutnya beraya selama sebulan. Bukan bayar selama sehari. Bukan nak penjahat, tahu tak? Ha? Kalau bayar selama sehari bukan nak manfaat namanya. Itu mudarat, tahu tak? Mudarat. Kalau 30 hari, okey, tak ada apa-apa. Jangan ikut Mekah, jangan ikut. Not the follow for Mekah. Kau faham tak? Please lah, please. Patutnya beraya selama sebulan. Bukan selama lebih kurang sehari. Sehari tu macam tak ada apa-apa. Macam zaman COVID balik. Apa ke semua? Ha? Kedekut lah korang ni. Dakwah memang kedekut. Tak sedar diri. Kau tahu tak? Ha? Ustaz Sahur Hamid. Kau dengar sini ya. Bayar selama sehari tu tak cukup. Tak cukup. Bayar selama sebulan, okey, tak ada apa-apa. Sial. Aku dah panas dah. Tentang perangai si Ustaz Sahur Hamid yang sebenarnya. Perangainya mesti angkuh korang. Ustaz Sahur Hamid memang tak gunalah korang ni. Kalau aku nak beraya selama sebulan pun okey, tak ada apa-apa. Boleh lah mak terbuka ke atau apa ke semua. Itu semuanya Ustaz. Kalau Ustaz kata nak bayar selama hari tu bukan halal bihalal. Tapi haram biharam. Tahu tak? Kau faham tak? Ha? Aku tak nak duduk rumah. Kalau nak bayar duduk kat rumah macam zaman COVID, tak guna. Aku dah hati aku sakit lah. Hati aku sakit. Kau faham tak? Ha? Kenapa hari kedua ni duduk rumah? Buat apa? Ada kena-mengena ke? Ha? Takkan ikut zaman COVID je. Buat apa? Ustaz Sahur Hamid berdosa. Kalau Ustaz Sahur Hamid tu berdosa, sesat. Bukan ahli sunnah wal jemaah. Ahlu bait. Ahlu baitillah. Okey. Dan jangan lupa subscribe. Sila tekan share. Like dan juga banyak lagi info upload yang naik untuk anda. Okey. Bye. Assalamualaikum.